ini antara salah satu daripada roundabout ataupun bulatan yang ada di Jalan Pen Borneo, dan bulatan ini merupakan salah satu daripada yang kali dan saya sharekan ini supaya semua sama berhati-hati bila menggunakan bulatan ini. Okey, ini adalah bulatan yang ada di Pen Borneo dari arah Sibu, Bandar Sibu terus ke Pekan Julau, seterusnya ke Serike, dan kalau ke kiri ke arah Pekan Kenawit. Baiklah, kita mula daripada roundabout daripada Pekan Durin yang menuju ke Pekan Durin di sebelah kanan. Kalau lurus, kita terus ke roundabout yang kita akan share nanti, iaitu roundabout yang saya nyatakan, di mana kerap kali berlaku kemalangan di roundabout itu. Okey, kita jalan lurus. Ini adalah Jalan Pen Borneo yang menuju terus ke Pekan, melepasi Pekan Julau, seterusnya ke Serike. Kalau ke kiri nanti adalah pergi ke Pekan Kenawit. Baiklah, untuk keselamatan saya telah memohon kawan saya di sebelah saya untuk mengambil video ini, konten ini semasa saya drive untuk mengambil semua konten ini. Baiklah, kita sudah dekat dengan bulatan tersebut, dan kita perhatikan dari jarak jauh ini bulatan yang kerap kali berlaku kemalangan di bulatan Pen Borneo ini, salah satu daripada bulatan. Okey, so kalau kita perhatikan di sini dari awal tadi, tanda arah ataupun signboard dan tanda amaran semuanya sudah dilengkapkan. Ini adalah tanda-tanda arah ataupun signboard dan juga lampu-lampu yang telah disediakan dipasang di tepi-tepi jalan untuk memberi amaran, memaklumkan kepada semua pengguna jalan raya. Okay guys, so stay tune. Baiklah, ini adalah arah daripada jalan daripada Serike, Bintango dan melimpasi Pekan Julau. Dari tadi kita nampak ada tanda yang telah disediakan lah, seperti lampu, signboard dan sebagainya, lampu amaran dan sebagainya. Okey, so kita terus ke bulatan ini. Ini adalah bulatan dia. Right, so kena hati-hatilah di kawasan ini. Right, so ini adalah memang kerap kali kemalangan berlaku di sini.
hingga ada ni lah kawasan dia, tengok ada lagi bekas-bekas tanda kemalangan pernah berlaku di sini, sehingga ada menyebabkan kemalangan jiwa di sini. So hati-hati ya guys. Manakala yang ini ialah dari arah Bandar Sibu. Ini dari arah Bandar Sibu melalui Sibu Jaya dan seterusnya Jambatan Durin. Kalau kita lihat di sini pun sudah lengkap dia punya tanda-tanda yang kita perlu perlahankan kenderaan lah. Alright, sudah dilengkapkan di jalan raya ini. Right, ini dia bulatan tersebut di waktu senja macam ini. Lampu-lampu tunjuk arah, lampu amaran dan sebagainya. Right, so hati-hatilah bila kita menggunakan bulatan ini. Right, melalui bulatan ini. Guys. Okey, jadi yang ini adalah arah melalui bulatan ini yang terus menuju ke Pekan Julau, Pekan Bintango dan seterusnya ke Bandar Serike dan terusnya ke Kuching lah. Baiklah, saya kongsikan semua ini untuk perhatian dan tindakan kita yang sama-sama melalui jalan ini. Sama-sama kita berhati-hati di jalan raya. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, share and follow channel saya. Terima kasih semua.